Okay, yang warna hijau, 50 test drive. Proton X90 standard test drive experience. Okay, comprehensive training guide to deliver consistent, professional, customer focused test drive experience across all Proton dealership. Okay, untuk test drive ni, yang pertama kita nak belajar macam mana kita nak susun strategi kita waktu kita bawa customer pergi test drive. Guideline lah, apa yang kita nak cakap, apa yang kita tak boleh cakap dan apa yang kita perlu cakap. So, core objektif kat sini kita bantu customer rasa dia punya genuine produk tu, dia punya value produk tu. On the first hand dia dah impress lah. Tu objektif pertama, kita macam mana kita nak impress customer mula tu. Dan yang kedua, untuk kita match dia punya experience to dia personal priority. Maksudnya kalau customer tu dia main mata-mata nak tahu auto parking kan, nak try auto parking. Jangan kita cakap kita tak berani pula kan, saya tak berani lah nak buat auto parking. Jangan, kena berani. So siapa yang tak berani lagi, pergi try. Kira Ustaz tak pernah try auto parking kan, pergi try. Satu essay yang pernah try banyak essay tak pernah try auto parking Siapa tak pernah cuba, pergi cuba. Tapi kalau tak berani stand senang, kita banyak try petang lagi. Try petang lagi, kita tak banyak. Carilah parking yang besar-besar sikit, cuba. So at least masa nak, kita kadang-kadang malu bila kita nak try auto parking. Jangan semua dah takut, kita lagi takut. Kita lagi takut. Itu yang buat dia kan hilang confidence kat kita. So kita kena lebih confident daripada dia waktu buat auto parking tu. Sebab saya perasan waktu tu yang paling ramai takut kan, dengan dia takut, bukan kata kita dengan dia takut. Okay? So, create natural pathway to purchase conversation. Maksudnya kita akan ada natural punya conversation kita lah. Kita sembang soal normal, dia pun ada interest dan dia ada minat nak booking dengan kita. So customer talk more. Okay, nombor satu ada 3 kriteria yang dia cakap tu untuk kita dapatkan customer punya kita panggil convert to sale. Okay, yang pertama biar customer cakap banyak. Sebab basically tahun 2026 kebanyakan customer lebih pandai daripada AC. Lebih pandai. Bukan kata kita tak pandai. Tapi biasanya customer main, mereka lagi pandai. Mereka ajak minta. Okay, so let customer talk more. Biar sampai dia ada satu soalan. Listen actively, customer should speak more than you do during their drive. Kita boleh tanya. Kita tak boleh cerita. Kita boleh tanya, okay bang, macam mana rasa? So, biar dia cerita. Biar dia cerita kat kita. Okay bang, cuba try function ACC. Kita ingat cerita ACC ni apa? Cuba try dulu, apa rasa apa? Let the customer feel the experience. Itu maksudnya. Jangan kita bilang kita, customer nak masuk aja start ceramah. Daripada awal keluar pagar sampai KFC patah balik, ceramah tak habis. Customer tak feel the experience. So, bawa, okay first bang, kita try yang ni. Okay, abang cuba. Okay, kita try yang ni, abang cuba. Okay, apa abang rasa? Saya bila cuba tanya, pendapat okay, best. Macam tu. Dan kita ceramah pula dalam kita. Okay. So, tu customer talk more. Customer yang akan cerita lebih pada kita. Dan at the end, sepanjang saya remind balik pada hari tu, sampai dia suruh, tiba kita masuk dalam dulu, guna ayat pasal. Jangan cakap macam mana nak fikir tu, jangan guna ayat tu. Masuk dalam, dia guna ayat tu. Masa tu baru boleh buat closing. Kalau kita cakap nak masuk fikir tu, masa tu dia, jangan saya balik dulu lah. Nanti saya fikir kat rumah. Habis. Okay, masuk dalam. Itu kebanyakan tu orang guna cara tu. Okay, and then yang kedua, demonstrate don't lecture. Ini dia cakap, jangan lecture. Jangan ceramah, but demonstrate ni term 1 ACC. Okay, abang try. Abang rasa tak? Okay, tak rasa cari line yang berjalan ada line. Okay, cari jalan yang ada line. Bagi rasa. Okay, let the car speak for itself. Show feature. Maksud cakap tadi, biar kita tu bagi dia rasa. Kita tu cakap, okay, macam ni cara guna dia. Tunjuk je. Okay, jangan lecture. Okay, always close. Every customer conclude with a clear closing question to advance the sale. Bagi yang baru, kena tahu open question, close question. Sebab dia tadi kita bagi lagi buat reminder balik lah. Open question, tanya awak nak makan apa. Tidak boleh jawab macam-macam. Tidak boleh jawab makan Maggi, makan tom yum, makan. Okay. Close question pula, awak nak makan Maggi ke tom yum? Faham? Tu close. Dia hanya ada 1-2 pilihan saja. Kalau open question, awak nak makan apa? Banyak pilihan dia ada. So close question always directly. Macam yang cakap, nak fikir dulu kan, itu open question. Kita boleh tanya, okay, abang nak booking atau nak try loan dulu? Itu apa panggil apa, kalau bagi online punya sale ni, itu lengkap. Booking pun sama, try loan pun sama sebenarnya. Tapi booking ni dia booking,
Lepas booking kena try load, dia tak tahu bila booking. Tapi dia try load. Okay? Tapi waktu kalau siapa guna teknik try load ni, sebaiknya kena always ada conversation dengan customer. Boleh kata 2 hari sekali call. Kalau tidak dia akan lost interest. Saya dah kenal lah. Saya kenal. Rugi. Okay? Okay, ni 3 teknik dah. Customer talk more, demonstrate, your lecture, always close. Car preparation, ini macam hari tu lah biasa. Body clean, interior, function safety, final preparation. Okay, untuk model X model, kalau pagi-pagi before test drive, kena buat panas engine, jangan cepat jalan. Kalau tidak, customer akan rasa worst experience bila. Dia akan rasa awak teruk sangat bunyi engine. Because every morning memang kena ada cold start. Barulah dia punya gearbox akan bergerak dengan smooth. Transition akan smooth sebab minyak gearbox dia kena sampai satu suhu, iaitu before 93 degree Celsius above ke atas, barulah minyak tu licin. Licin maksud cair elok lah untuk dia panas elok untuk dia berfungsi. Kalau minyak tu sejuk, gearbox especially, itu yang akan buat masuk gear pop. Pernah dengar pagi-pagi masuk gear tak panas engine, pasal tak pagi-pagi bunyi pom kat tayar belakang. Pasal tak? So every morning kalau kereta tu tak jalan lagi, apa try start reverse masuk balik. Jangan bagi dia bunyi macam tu. Dia akan affect customer experience. Sebenarnya bunyi tu bunyi apa? Kereta tu lama tak jalan. Dia punya brake pad caliper belakang dah melukat dah. Kan? Pernah tengok tak video viral Saga nak jalan, tayar belakang tak jalan, dia seret ada viral kat TikTok. Pernah tengok tak? Tak. Because of what? Kadang-kadang handbrake tarik kuat sangat. Handbrake Saga jangan tarik kuat sangat. Kadang-kadang cukup sekadar dia, jangan jangan sakit sekadar jangan. Untuk exterior interior, jadi berkenaan dengan cleanliness, function safety, brake handbrake functioning, gear operation normal, signal light. So this one, kalau ada masalah dengan kereta tu, tolong bagi tahu. Siapa pernah test drive, kalau ada masalah kan, lampu tak menyala ke, ada nampak accident ke, match sikit ke, tolong bagi tahu dekat Abang Musa. Okay, final preparation, ni minyak ni daripada gaduh dah itu, tapi dah okey dah. Jangan gaduh-gaduh lah, lihat dah. Okay, test drive experience, dia punya duration dia 3 minit, 6 minit, 7 minit, 10 minit, 10 minit tambah 17 minit. Lebih kurang setengah jam lah. Duration dia 20 minit dia buat full test drive experience. Okay, dia ambil masa untuk sign 20 minit dia kata. Okay, field test drive 3 minit, 3 minit, 10 minit. Yang 3 minit buat styling, design, showcase. Dia mula, okay, core feature experience point. Mula-mula dia cakap test drive overall process, step by step duration, buat test drive semua. Sampai dia cerita pasal styling design dia, and then cerita pasal throttle, and then cerita pasal leather comfort, smart cockpit, and then chassis quality, MVH. MVH ni siapa tak tahu maksud dia apa? Apa maksud MVH? Jual banyak, tak tahu MVH apa? Itu duit lah, Kena bagi sikit tu, tuan-tuan. Okay, MVH adalah noise vibration harness. Currently kereta yang ada dalam Proton ni yang ada noise vibration harness paling perfect adalah X70 yang ada better MVH. Yang the last improvisation yang berlaku dengan X70. X50 kalau malam saya tak dengar berita latest lagi lah, tapi X70 dah. Okay, chassis quality, turbo engine, 7-speed DCT, intelligent safety, and get overall feedback verbally. Good impression, area of improvement and biar form. Okay, yang ni form tu lah, form test drive tu. Kalau saya video sikit, minta semua yang tik lah, yang kita yang tik. Okay, and then last but not least, that's the experience of required action by sale. Required action by sale advisor, Proton Lead 2.0. Ni ada 6 poin lah. Customer, money campus. Betul ke? Jadi yang must do, pre-drive must do, Proton Lead 2.0, remote engine start, sportier exterior styling, info table wireless connectivity, high Proton, column mount gear, smart storage, kalau ambient light. Ni untuk test dynamic experience. Dia ada dua bahagian, static experience dengan dynamic. Dynamic ni maksud dia berkaitan dengan fungsi-fungsi bila kita bawa kereta tu, kita
kita rasa dia punya engine dia power macam mana, adaptive time mode dia macam mana, itu dynamic experience. Kalau static experience ni kita panggil cosmetic. Static experience, cosmetic, apa saja cosmetic yang ada kat situ. Dari segi app, throttling dia, sport, exterior styling dia, dengan dia punya infotainment semua tu lah, apa accessory feature dia ada. Okay? Jadi kita kena tahu lah, dia ada sisi degree camera, transparent view. Siapa yang tak pernah tengok transparent view, saya boleh try. Ajak siapa-siapa kat sini, ajak pergi try transparent view punya. Try tengok ada lubang depan. Banyak lubang tu, bawah lubang. Tengok lubang nampak tak bawah kamera. Tu maksud transparent view. Dia nampak bawah kita. So macam mana boleh bawah nampak? Kena cari kamera. Dia ada dia punya kamera dia. Okay? So auto park assist ni kita kata tadi dengan ADAS level 2. Biar lah. Saya experience of all new SUV. Bila kita balik showroom, close, improvement of service, sign document. Ini 3 benda yang kena kita nak. Semua orang nak close ni, tapi tak semua orang boleh dapat. Semua kita kena incis lah. Macam mana Kak Puja buat, kena share dengan kawan lah. Kak Puja banyak boleh close. Okay, verbal customer engagement. What do you like most about the car? And any dislike area of improvement. Yang ni kalau kata nak tanya apa, tak tanya apa, tak apa. Kalau tanya saya bila dah sampai tahap close ya. Fokus pada closing documentation saya tu enak. Okay. Kalau tak ada soalan apa-apa, kalau ada soalan boleh tanya personal. Macam saya kak tolong dapat buatkan akak punya Photo Academy tu. Sebab saya rasa akak banyak yang tak buat. Sebab report so dia kata ada yang tak buat ni. Dari Pak, dia kat pemilihan yang lipat tu, jawapan akak saya tanya. Semua Kita tengok yang 26 ya. Banyak yang kosong kan? Banyak yang kosong sebab apa? Yang mana yang 26 akak buat. Kena 26 akak buat. Okay. Yang learning bawah learning part tu, tengok dia learning part ni biasanya yang tak buat lagi. Kalau rasa free malam-malam, tak lagi dalam tempoh bulan ni, 10-20 bulan, free buat lah. Hentam ya, halom tak apa. Tak ada lagi. Tunggu besok mati lah. 202 kan 226. Ya, lama-lama tak ya. 24 saya. Okay, so selesai ya. So terima kasih semua.